Kopi Sarangan, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuzuluddin Abdul Razak. Fokus minggu ini, 3 minit bersama Jafin. Rakyat di negeri Sabah diseru untuk terus menyuburkan semangat patriotisme menerusi kibaran jalur gemilang dan bendera Sabah sebagai tanda cinta kepada tanah air. Bantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Dato' Seri Rudi Awar berkata, tanpa mengira latar belakang, setiap daripada kita adalah rakyat Malaysia yang patut bangga hidup di dalam sebuah negara yang berdaulat, aman, sejahtera dan harmoni. Tegasnya, sambutan Bulan Kebangsaan wajar diraikan dengan semangat perpaduan selaras dengan tindakan kerajaan negeri mewartakan 31 Ogos sebagai tarikh keramat sambutan Hari Sabah setiap tahun. Maka saya juga menasihati kepada rakyat yang ada di seluruh daerah pintas ini, tidak kiralah peniaga maupun petani, nelayan, namun jiwa di hati kita tanamkanlah bahwa semangat kita dan semangat bahwa kemerdekaan itu ada di hati kita. Maka kita harus mengibarkan jalur gemilang. Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas, beliau memberikan sepenuh komitmen untuk memastikan masyarakat di daerah tersebut menggelorakan Bulan Kebangsaan menerusi program patriotik di peringkat akar umbi. Karena Pitas kita raikan sekali, sememangnya pertama kita raikan Hari Kebangsaan. Dan kita raikan juga pada 31 Ogos itu Hari Sabah. Jadi dia berbeza dengan negeri-negeri yang lain. Jadi bermakna kami sememangnya rakyat Sabah sudah bersedia pun untuk memastikan bahwa setiap perayaan yang dilakukan terutama sekali menjurus kepada Hari Kebangsaan ini sememangnya sebagai wakil rakyat dan rakyat di daerah Pitas bersedia pada setiap tahun untuk merayakan. Maka itulah buktinya pada hari ini kami menyambut pengarah dan konvoi merdeka bersama 2 wakil rakyat yang ada di N3 Pitas, pegawai daerah, daripada OCPD dan juga ketua-ketua jabatan yang ada pada hari ini. Sememangnya kami mengalu-alukan dan menyambut dengan penuh hati terbuka demi untuk memberi kesadaran lagi kepada rakyat yang ada terutama di luar bandar seperti di daerah Pitas ini. Beliau berkata demikian semasa program pelancaran Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 Negeri Sabah peringkat daerah Pitas di pentas terbuka dataran Pitas pada Rabu. Untuk rekod, perjalanan konvoi KMJG telah memasuki hari ke-17 dan merekodkan jarak perjalanan lebih 2,100 km sejak bermula pada 5 Ogos lalu di daerah Penampang. Secara keseluruhan, konvoi KMJG yang diterajui Jabatan Penerangan Negeri Sabah disertai 60 peserta dan 20 agensi akan menyelusuri ke setiap daerah melibatkan lebih 70 kawasan persinggahan. Sekian 3 minit bersama Jafin. Dapatkan info semasa perkembangan terkini Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Jafin Sabah.